Rukun negara yang diperkenalkan pada tahun 1970 bukan sekadar 5 prinsip untuk dilafazkan, tetapi merupakan kompas moral yang memandu rakyat Malaysia agar terus hidup bersatu padu walaupun berbeza kaum, agama dan budaya. Justru pada hari ini, izinkan saya mengupas mauduk pidato peranan rukun negara dalam membangun masyarakat yang bersatu padu. Sidang Dewan yang dihormati, paradigma pertama di bawah lembayung kata ketahui dan diaspirasi perpaduan dikecapi. Imam An-Nawawi pernah berpesan, kepercayaan pada Tuhan ialah cahaya yang menerangi hati dan kekuatan yang menguatkan jiwa. Ujaga Melayu turut mengingatkan, tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi, runtuhlah bangsa. Prinsip pertama rukun negara, kepercayaan pada Tuhan, mengajar kita supaya saling menghormati walaupun berlainan agama dan kepercayaan. Setiap agama menyeru umatnya agar mengamalkan kejujuran, kasih sayang, hormat menghormati dan tolong menolong. Apabila nilai-nilai murni ini diamalkan, hubungan sesama masyarakat akan menjadi lebih erat. Seterusnya, melahirkan sebuah negara yang aman, harmoni dan bersatu padu. Sidang Dewan yang dimuliakan, paradigma kedua di bawah lembayung kata, kesetiaan diutamakan, negara dimartabatkan. Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah menyatakan, kepatuhan kepada raja adalah cerminan kesetiaan kita kepada bangsa dan negara. Burung merpati terbang sekawan hingga sebentar di pohon jati, setia kepada raja dan watan, negara aman, rakyat dihormati. Prinsip kedua rukun negara, kesetiaan kepada raja dan negara, mengajar kita supaya menghormati institusi diraja, mencintai tanah air serta mematuhi undang-undang. Sebagai murid, kita perlu menunjukkan kesetiaan dengan menghormati jalur gemilang, menyanyikan lagu negaraku dengan penuh semangat, menjaga nama baik sekolah serta memupuk semangat patriotik sejak di bangku sekolah lagi. Apabila rakyat bersatu hati dan setia kepada negara, keamanan akan terus terpelihara dan Malaysia akan terus dihormati di persada dunia. Warga Dewan yang saya hormati, paradigma ketiga di bawah lembayung kata, kesopanan disemai, perpaduan dicapai. Sekian, terima kasih.